Siapa yang belum lagi simpan emas? Siapa yang belum lagi ada tabungan? Dia dah kerja bertahun-tahun tapi simpanan tak ada lagi. Cuba. Cuba simpan emas. Nanti awak akan nampak lah perubahan dari segi simpanan tu. Sebab emas ni, dia tak sama tau macam kita simpan duit. Kalau kita simpan duit, kita tengok duit tu banyak, makin banyak. Mulalah waktu tu, macam-macam benda kita nak beli. Benda tak penting pun nak beli, benda yang teringin pun nak beli. Tapi emas ni, kalaulah kita simpan, kita tengok emas tu pun kita rasa macam... Satu, kita tak tahu value dia. Kita tak rasa bernilai pun. Kita ada 10 gram ke, kita ada 1 gram ke, kita tengok pun nafsu kita nak berbelanja, nak bershopping tu, memang tak ada. Sebab memang daripada kecil kita memang tak diajar untuk berbelanja gunakan emas. Jadi otak ni, dia macam lembab sikit nak proses. Emas ni nak guna untuk apa. Sebab tu kalau kita cerita pasal emas, benda pertama kita terfikir pasal emas adalah keuntungan, pelaburan, harga naik untung, harga turun rugi, yang tu je. Sebab tu, ramai orang kat luar ni, dia tak boleh menabung duit. Tetapi bila dia menabung emas, simpanan dia makin banyak. Dia pun macam tak percaya je. Simpanan tu makin bertambah ataupun dia ada saving yang banyak dengan emas. Korang semua ada masalah tak boleh saving, tak ada simpanan, cubalah simpan emas.